Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masih lagi di Victoria Harbour, Kowloon, Hong Kong. Di belah pagi, so ramai yang berjogging, ramai yang berjalan pasal hari ni hujung minggu, hari Sabtu. Okey. Saya nak reply kepada kawan saya yang mengatakan masjid ni dia nak bagi free service pun dia tak mau. Dia nak offer free service pun dia tak mau. What? Saya nak bawa naratif dia tu. Tapi sebelum tu, hai, Assalamualaikum. Nama saya Farid daripada Muazzin AV. Ini masjid kami juga. Okey, jadi insya-Allah saya nak buat naratif yang beginilah berkenaan tentang free service. Yang pertama adalah daripada perspektif sudut pandang klien ataupun masjid ataupun surau. Bila kata masjid ataupun surau ni, maksudnya AJK lah, maksudnya komiti lah kan, masjid dan surau. Okey, pertama, kenapa dia tak ambil tuan punya free service? Pasal apa? Mereka tak nampak langsung keperluan untuk servis itu, walaupun dia free. Okay? Ini sangat penting tau, explanation kenapa tuan nak provide servis tu dan kenapa servis tu penting. Itu yang pertama. Yang keduanya, satu tadi mereka tak faham kan, mereka tak faham kenapa nak free service tu kan. Yang kedua ni, mereka takut ataupun masjid dan surau takut bahawa tuan ada hidden agenda. Tuan ada hidden agenda yang sebenarnya tuan memang nak menjual. Jangan marah tau. Pasal inilah realiti. Inilah realiti dia. Orang sekarang bila kita provide dia free service, yang masjid ataupun surau kan, kerisauannya dia risau tuan ada hidden agenda. So satu tadi, masjid ataupun surau ataupun AJK ataupun komiti tak nampak kepentingannya. Lepas tu AJK masjid ataupun surau risau yang tuan ada hidden agenda. Dan yang ketiga, AJK masjid dan surau ni tak confident dengan apa yang tuan buat. Ini realiti. Saya cuba bercakap secara realiti. Realiti ni pahit untuk ditelan, tapi itulah dia, InsyaAllah. So ini kami kali yang keempat berada di sini untuk servis masjid-masjid di Hong Kong. Masjid di Hong Kong sebenarnya tak banyak, ada 4 je. So apa yang kita boleh buat adalah untuk tuan-tuan yang bagi free service ni pun masjid tak mau, berikan explanation yang betul kan, sebelum tuan-tuan offer free service tu. Okey, itu daripada perspektif masjid lah. Sekejap, saya tukar tangan ni, tangan lenguh. Okey, Yang kedua adalah dari perspektif kita pula as contractor. Bila kita nak buat free service tu, make sure bila niatnya ikhlas kerana masjid dan surau, jadikan dia ikhlas. Jangan ada hidden agenda. Penting tak? Sangat penting. Dan yang keduanya, kalau rasa tak boleh ikhlas kan, tak boleh bagi free service yang ikhlas, jangan bagi free service. Minta klien bayar. Pasal apa? Tuan-tuan seorang yang berikan servis itu dapat buat secara niat yang ikhlas, dapat buat sungguh-sungguh dan cuba memberikan perkhidmatan yang setimpal dengan bayaran tersebut, dan insyaAllah hasil kerjanya akan jadi lebih bagus. Nice. Victoria Harbour kan, Kowloon, Hong Kong, dalam tempoh 4 tahun. Yang waktu awal-awal tu, first year tu mungkin lama. Banyak kali kami datang pasal kami nak betulkan dan rearrangementnya tu banyak kali dah lama. Dan lepas tu memang dalam 2 tahun sekali kita datang ke sini untuk buat servicing dan juga untuk buat maintenance. Okay, in between that time masjid boleh handle sendiri. Dan benda-benda yang bukan fundamental ialah nak panggil kami daripada Malaysia, kos tinggi kan. So itulah dia. Okay, sekarang ni kami di sini di Victoria Harbour. InsyaAllah moga-moga bermanfaat perkongsian kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Farid daripada Muazzin AV. Ini masjid kami juga. Assalamualaikum. Ikon sekali lagi. Ni lawa ni. Malam pukul 8 lagi lawa. Dia memang ada show tiap-tiap malam pukul 8. Siapa nak datang boleh datang.
Assalamualaikum. Inilah Muazzin AV, jenama yang diyakini, sentiasa bersama anda.